Hai korang, lama kita tak bersua kan? Hari ni kita nak pergi kenduri kahwin. Korang nak tahu siapa pengantinnya? Tunggu kejap lagi. Bye. Macam biasa kita sentiasa awal, so terlampau awal pula. Okay, sebab jalan tak jam, hari ni Sabtu. So kita datang membeli belah dulu guys. Kita membeli belah dekat Lotus. Kita ada nak pergi wedding guys. Dah cakap dah tadi? Lambat-lambat. Okay, bye. Sekejap kita jumpa lagi. Ni, kita nak jalan-jalan. Sampai cuci mata. Apa kau cakap? Window apa? Window shopping. Tak apa-apa nak window lah. Okay. Tapi alang-alang kita door shopping tu lah kot. Okay, bye. Bye. Okay guys, nampak tak? Tadi dah cakap kan? Tengok dalam ni. Barang-barang rumah. Okay, jom. Sekejap lagi baru kita pergi makan-makan kat orang kahwin. Guys, kita kan awal. Lepas tu, tempat tu orang baru nak set up weh. Aku tak faham doh macam mana orang buat kenduri kahwin. Dia orang baru nak set up guys. So aku macam, tak apalah kita turun bawah, kita pusing-pusing. Unfortunately, sini tak ada apa. Tak ada kedai apa pun. Kedai kereta kilang banyak lah. Tapi tetap aku nak masuk awal juga sekejap lagi. So kita tunggu dia orang set up. Baru hantar barang-barang catering. So tengok sekejap lagi. So disebabkan kita terlampau awal tadi, aku dah jalan-jalan kat situ kan tak ada apa. Aku cakap tadi unfortunately tak ada apa. So aku masuk dalam kereta. Kita duduk tunggu dalam kereta. Ada lagi lebih kurang 15 minit baru boleh masuk. Okay tu 15 minit. So anggaran aku 14 minit atau 13 minit lagi aku masuk. Aku dah lapar guys. Perut dah kempes sebab lapar. Okay, nanti kita naik atas sama-sama. Bawah ni. Oh, kita apa naik atas tangga je lah. Okey cik. Oh, ni lift dia. Okay, kita naik atas guys. Aku lapar, aku dah bau makanan. Okay, come on. Sanggup je tak naik lift, naik tangga. Jom. Okay guys, kita dah masuk. Cuma sekarang makan-makan belum boleh lagi lah. Aku dah lapar guys. Depannya aku ambil air dulu. Makanan kejap lagi sebab segan. Dia macam biasalah busy. Masuk ke Dewan, para orang dah ramai. Hadir pada hari ini dijemput untuk menjamu sendiri terlebih dahulu kerana So korang, kita dah balik dari kenduri. Sekarang hujan. Macam biasa kita sambung membeli belah barang dapur. Gitu. Sebab besok busy juga. So okay, bye korang. Bye Jobin. Bye. So itulah dia majlis perkahwinan yang Okay. Yang macam kenduri je. Macam tu. Okay lah, bye.